Batu bata jatuh atas kuku. Sakit tu. Engkau kentut, tak nak mengaku. Saya tak kentut tu. Buah kerkuk atas almari. Apa hajat engkau datang kemari? Saya datang sini ada hajat tu. Engkau nak lariskan kedai. Tak tu. Engkau nak handsome. Dah handsome tu. Engkau nak kaya. Duit dah ada tu. Habis itu, engkau datang ni nak apa? Saya datang sini nak tuk lembutkan hati bini saya. Biar dia kahwin lagi. Silap tu. Saya nak tuk lembutkan hati bini saya. Biar saya dapat kahwin lagi. Kenapa? Engkau ada masalah ke dengan isteri engkau? Tak ada masalah tu. Isteri saya tu garang sangat. Saya nak yang manjas-manjas. Engkau nak yang manja-manja? Ya tu. Engkau nak tahu tak? Masa aku muda-mudi dulu, couple. Masa tu je manja-manja. Bila dah serumah, ada anak, dia takkan jadi manja lagi. Melainkan dia jadi harimau. Betul. Jadi singa. Nak minta helikopter pun payah. Betul. Aku tak boleh nak bantu engkau. Sebab aku pun takut bini. Tok pun takut bini? Bukan aku sahaja. Termasuk Sabah, Sarawak, mupeti Arab Saudi pun takut bini. Habis tu macam mana tu? Engkau pergi baliklah. Aku nak bakar sampah. Ini pun tak siap lagi. Nanti dimarahnya bini aku dekat aku. Engkau pergi balik. Kau tak payah nak berangan lah nak kahwin 2, 3, 4. Setialah pada bini engkau seorang tu. Aku ni Tok Bomo yang paling popular. Tok Bomo yang paling handal pun mentera aku. Tak jalan. Tak load. Tak degis. Dia lagi power daripada aku. Ini pula nak buat untuk engkau. Kau pergi baliklah. Tak boleh lah ni tu? Tak boleh. Cakap semua boleh buat. Takut bini rupanya. Engkau jangan cakap aku. Engkau pun sama takut bini. Pergi balik. Bini. Cakap orang takut bini. Dia pun takut. Semua lelaki dalam dunia ni susah nak dapat helikopter. Termasuk aku.